Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Kristina Mirza binti Syari Azli. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu gay dalam kalangan pelajar dari aspek pendidikan, kesedaran dan tanggungjawab sosial. Video ini membincangkan isu gay dalam konteks pelajar dan masyarakat, khususnya dari sudut pendidikan, kesedaran dan tingkah laku sosial. Tujuan video ini bukan untuk mempromosikan mana-mana gaya hidup, tetapi untuk memberi kefahaman agar pelajar tidak bertindak berdasarkan emosi, stigma atau maklumat yang salah. Apa itu gay dan mengapa isu ini dibincangkan? Istilah gay merujuk kepada individu yang mempunyai tarikan emosi atau perasaan terhadap jangkitan yang sama. Dalam kalangan pelajar, isu gay sering menjadi topik sensitif kerana yang pertama, kurang pendedahan pendidikan, yang kedua, pengaruh media sosial dan yang ketiga, perbincangan yang tidak berfakta. Akibatnya, ramai pelajar hanya memahami isu ini melalui ejekan, stereotip atau kandungan media yang mengelirukan, bukannya melalui pendidikan yang betul. Isu gay dan stigma dalam persekitaran pelajar. Dalam persekitaran sekolah dan kolej, pelajar yang dilabel sebagai gay sering berdepan dengan bully lisan seperti ejekan dan penghinaan, diskriminasi oleh rakan sebaya dan pengasuhan sosial. Ada juga istilah gay digunakan sebagai bahan gurauan atau hinaan, walaupun terhadap individu yang sebenarnya tidak tergolong dalam golongan tersebut. Perkara ini menunjukkan bahawa isu sebenar bukan semata-mata orientasi seksual tetapi sikap pelajar terhadap pembezaan. Kesan isu gay terhadap pelajar. Stigma terhadap pelajar gay atau yang dilabel sebagai gay boleh memberi kesan serius, antaranya tekanan emosi dan kemurungan, hilang keyakinan diri, prestasi akademik merosot dan risiko masalah kesihatan mental. Sebahagian pelajar memilih untuk berdiam diri atau menyembunyikan diri bukan kerana salah, tetapi kerana takut dihukum oleh persekitaran sosial. Ini membuktikan bahawa buli dan stigma lebih merosakkan daripada perbezaan itu sendiri. Seterusnya, peranan pendidikan dan tanggungjawab pelajar. Pendidikan tentang isu gay perlu disampaikan secara berhemah dan berfakta supaya pelajar tidak mudah terpengaruh dengan maklumat salah, tidak bertindak agresif atau melampau dan tidak menyebarkan kebencian. Sebagai pelajar, tanggungjawab kita ialah menghormati maruah manusia, menjaga percakapan dan tingkah laku serta menolak buli dan keganasan. Menghormati tidak bermaksud menyokong tetapi tidak menyakiti atau merendahkan orang lain. Sebagai kesimpulan, isu gay dalam kalangan pelajar perlu ditangani melalui pendidikan, kawalan diri dan empati, bukan ejekan atau kebencian. Sekolah yang selamat bukanlah sekolah tanpa perbezaan, tetapi sekolah yang mampu mengurus perbezaan dengan matang dan beradab. Ingatlah, setiap pelajar berhak untuk belajar dalam persekitaran yang selamat dan dihormati. Sekian, terima kasih.